Kejayaan bukan diukur dengan harta yang dimiliki. Kemiskinan bukanlah penghalang untuk meraih impian. Dari akar yang sederhana, lahir seorang yang bergelar. Inspirasi kisah Tan Sri Pandikar Amin Haji Mulia. Terlahir dari keluarga yang sederhana, di mana perjuangan dan kesulitan hidup menjadi latar belakang perjalanan beliau. Meskipun dibesarkan dalam keadaan serba kekurangan, semangat juang dan tekad untuk berjaya membentuk beliau menjadi sosok yang penuh inspirasi. Inilah kisah perjuangan Tan Sri Pandikar Amin Haji Mulia, seorang pemimpin yang diilhami oleh semangat Tun Datuk Haji Mustapa bin Datuk Harun. Tun Datuk Haji Mustapa bin Datuk Harun, pengasas United Sabah National Organisation USNO pada tahun 1961, bukan sahaja mengubah wajah politik Sabah, tetapi juga membentuk jalan yang luas untuk kemakmuran rakyat Sabah. USNO adalah sebuah perjuangan, bukan sekadar parti. Demikian kata Tun Mustapa. Tun Mustapa menegaskan bahawa politik mesti berpihak kepada rakyat, dan dengan prinsip inilah USNO dilahirkan untuk memastikan hak rakyat Sabah terus dijaga tanpa pernah berganjak. Tak kenal lelah fikirkan negeri, ini pemimpin sejati untuk masa depan negeri ini, berjuang tanpa henti, penuh hati. Tun Mustapa, seorang pejuang yang tidak pernah berhenti berfikir tentang masa depan rakyat Sabah, berusaha keras sepanjang hayat untuk memastikan negeri ini maju, berpendidikan dan rakyatnya tidak miskin. Dalam senyap, tunas baru tumbuh. Tan Sri Pandikar dipilih meneruskan legasi, membawa harapan baru untuk Sabah. Tan Sri Pandikar setelah menamatkan pengajian, memulakan kerjayanya sebagai pegawai di Jabatan Hutan Sandakan. Namun, Tun Mustapa melihat potensi besar dalam diri beliau, dan hanya setelah setahun berkhidmat, Tun Mustapa meminta Tan Sri Pandikar untuk menjadi calon USNO. Seperti perahu yang mengikut arah angin, seorang pemimpin bergerak sesuai dengan petunjuk dan kepercayaan yang diberikan tanpa menyimpang dari jalur yang telah ditetapkan. Dengan penuh keyakinan dan keberanian, Tan Sri Pandikar menerima amanah itu dan akhirnya menang dalam pilihan raya diusukan. Berkat usaha dan visi Tun, Tan Sri Pandikar masih berada di sini hari ini. Itu adalah antara kata-kata Tan Sri dengan rendah diri mengucapkannya atas setiap pencapaian yang telah dikecapi. Dari usukan, Tan Sri Pandikar berkembang menjadi tokoh politik yang dihormati bukan hanya di peringkat negeri tetapi juga di peringkat nasional. Beliau pernah berucap di PBB mewakili negara dalam pertemuan ketua-ketua negara dunia. Dari perkampungan kecil di Sabah, kita mampu berdiri sama tinggi dengan negara-negara besar. Demikian kata Tan Sri Pandikar, menggambarkan semangat juangnya yang tidak kenal batas. Pada masa yang sama, Tan Sri Pandikar berkhidmat dalam pelbagai jawatan penting di peringkat negeri dan persekutuan, termasuk menjadi Speaker Dewan Rakyat. Pengalaman ini mengajar beliau bahawa banyak isu rakyat boleh diselesaikan jika ada pemimpin yang berani merancang dan mengambil keputusan yang tepat untuk rakyat. Sistem yang baik lahir dari keputusan yang berani, menurutnya, menggariskan keperluan untuk tindakan yang tegas dalam pentadbiran. Meskipun Tan Sri Pandikar telah banyak memberi sumbangan dalam politik, beliau kembali kepada USNO pada 2021, sebuah langkah yang disifatkan bagai sirih pulang ke gagang. Tan Sri Pandikar bertekad untuk meneruskan perjuangan Tun Mustapa melalui konsep USNO The New Deal. Melalui manifesto baru yang dilancarkan dalam PRN 16, beliau ingin membawa Sabah ke arah yang lebih adil dan sejahtera. Hak dan kekayaan negeri Sabah mesti dinikmati secara adil oleh semua rakyatnya. Menurutnya,
tegas dalam memperjuangkan hak Sabah yang terkandung dalam MA 63 dan tuntutan 40% cukai. Pada tahun lalu, Tan Sri Pandikar turut menyertai perbicaraan di mahkamah untuk memperjuangkan tuntutan ini. Sabah, negeri penuh mutiara. Sumber alam berlimpah di bumi bertuah. Dulu megah dengan hasil yang nyata, kini berharap kembali berjaya dan subur semula. Pada zaman USNO dahulu, Sabah dikenali sebagai negeri terkaya di Malaysia dan berhasrat mengajar rakyat bersama-sama berfikir dan bertindak mengembalikan era kegemilangan itu. Beliau faham benar apa yang Tun harapkan untuk Sabah, sebuah negeri yang berdiri dengan kekuatan sendiri, yang hak-haknya dihormati dan rakyatnya hidup dalam kemakmuran yang adil. Pengalaman beliau mengendalikan urusan parlimen telah mengajarnya bahawa untuk membawa perubahan yang sebenar, kita memerlukan pemimpin yang berani mengambil langkah berani, bukan hanya berbicara tetapi bertindak demi rakyat. Sayang sekali jika pengetahuan dan pengalaman ini tidak dapat digunakan untuk membawa perubahan yang lebih besar bagi Sabah. Selain itu, hubungan baik beliau dengan pemimpin-pemimpin dunia memberi peluang kepada beliau membawa pembangunan dan kemajuan kepada Sabah. Dalam setiap sudut negeri ini, terdapat isu yang belum diselesaikan dan rakyat masih menantikan perubahan yang sebenar. Beliau percaya bahawa untuk membawa Sabah ke tahap yang lebih tinggi, kita memerlukan kepimpinan yang berani, berpengalaman dan paling penting, yang faham akan suara rakyat. Tan Sri Pandikar Amin Mulia adalah penerus legasi Tun Mustapa Datuk Harun. Selepas ketiadaan banyak anak didik Tun yang masih ingin memperjuangkan USNO, Tan Sri Pandikar mengambil tanggungjawab ini dengan penuh kesungguhan. Legasi perjuangan Tun Mustapa tidak boleh dibiarkan pudar begitu sahaja. Ia mesti diteruskan dan hari ini, lebih daripada sebelumnya, kita memerlukan pemimpin yang berani untuk menuntut hak Sabah dengan tegas dan penuh keberanian. Di tengah arus zaman yang bergelora, beliau berdiri teguh bagai pohon di tepi pantai. Akar-akar meresap dalam tanah sejarah, menghidupkan semangat perjuangan Tun Datuk Mustapa Datuk Harun. Bagaikan purnama yang bersinar di malam sepi, dia memimpin dengan penuh ketenangan, menuntun langkah negara tanpa henti, menyulam harapan dengan benang kebijaksanaan. Tan Sri Pandikar, simbol keteguhan yang tak tergores waktu. Dalam diamnya, beliau menyemai wawasan, menuntun bangsa dengan langkah yang tenang namun pasti. Seperti bintang yang bersinar di langit malam, cahayanya buat kita tersentuh, bahkan terasa sedih, namun terus terinspirasi mengenang perjalanan seorang pemimpin yang kini semakin berusia. Jejaknya terus hidup dalam setiap nilai yang ditanamkan, mengingatkan kita bahawa pemimpin sejati bukanlah yang dilihat, tetapi yang dirasakan dalam setiap tindakan yang mengangkat martabat bangsa. Di balik kesederhanaan hidupnya, beliau mengajarkan kita bahawa kekuatan sejati datang dari dalam diri, dari ketulusan hati untuk berbakti kepada tanah air. Meski perjalanan hidupnya tidak selalu mulus, setiap rintangan menjadi batu loncatan yang semakin mengukuhkan posisi beliau sebagai pemimpin yang dihormati. Dalam diam dan dalam tindakan, Tan Sri Pandikar bukan sekadar nama,
tetapi semangat yang terus hidup dalam sanubari. Mereka yang percaya bahawa perjuangan untuk kebaikan bangsa tak pernah berakhir. Sebuah perjalanan yang mengukir sejarah, meninggalkan warisan yang tak terhapuskan. Seiring berjalannya waktu, beliau tetap menjadi cahaya yang menyinari jalan, mengingatkan kita bahawa di setiap ujian ada peluang untuk bangkit lebih tinggi. Tan Sri Pandikar Amin Haji Mulia, The Last Samurai, penerus legasi perjuangan yang belum selesai.